Ayam golek berasal usul daripada anjing. Dia macam ni. Teknik masakan ayam golek adalah antara teknik masakan paling tua dekat dunia, dan teknik ni dipanggil sebagai speed roasting ataupun rotisserie. Daripada Cambridge World History of Food, teknik ni terlalu purba sampai sukar untuk kita dapatkan exact starting point. Speed roasting bermaksud kita masak sambil putarkan masakan kita untuk dapatkan agihan haba yang lebih rata. Tapi itu manual lah. So orang purba nak bagi dia automatic, dia buat apa? Dia letak running wheel dekat hujung speed tu, lepas tu biar anjing lari. Kaedah ini dipanggil sebagai turn speed dog sebab ada anjing kan. Tapi sebab ada isu kebajikan anjing tu sendiri, and yelah dia tak konsisten sebab kejap slow, kejap anjing tu sprint, takkan ayam tu tercabut. And bila ada je mechanical engine, barulah evolve ke ayam golek yang kita kenal hari ni. Ingat boleh lalu saya saja je ke? Bayar tol dulu. Tak ada duit. Kenapa dia ni? Alamak, apa buat gini? Kerja lah habis. Tak ada, aku tak kira. Ceramah. No, cut. Dia kata minta kerja 3 tahun dah boleh lagi. Okey, budak ni kan makan dia. Makan nasi dia makan nasi. Sejak saya di bawah rumah, saya tiada kerja dan tempat beradu. Oh, nak kerja, saya boleh tolong. Oi, pelan sikit.